pada masa yang sama, sebenarnya pada waktu itu pun dah ada dah senior-senior lah, ahli akademik. Masuklah Prof. Syahrir, Dr. Ma'rufah waktu itu, dan ramai lagi sebenarnya dia kalangan ahli matematik, ahli fizik semua tu. Dia suka juga buat anjurkan camp-camp waktu itulah camp motivasi matematik lah, kat UiTM pun ada, kat UKM pun ada, kadang-kadang dia orang pergi Asasi, Persama, dia orang adalah organisasi dia orang ni. Dan saya pun adalah juga ikuti beberapa camp tu lah, dan itulah kenal Al-Kindi lah, Ibnul Haytham. Dia nak bagi tahu bahawa tokoh-tokoh ni dia bukan barat saja, di kalangan orang Islam pun turut menyumbang secara bermakna lah. Cumanya untuk kita nak, cuma dia tak mainstream, dia tak masuk sangat dalam kita punya naratif pensejarahan. Kalau dia masuk pun dia macam dia sepitah lalu je lah. Okey, satu masa dulu orang Islam menguasai, betul tiba-tiba barat, betul dia macam tu lah, dia tak deep lah kan. Tapi keadaan nampaknya hari ni macam sikit beza lah, dan saya rasa buku ni bila Prof Dr. Basir Al-Ta'i ni dia terbitkan ni tahun 2016, dia datang Malaysia. Dan dia bagi talk lah kat beberapa tempat, termasuklah UM. Dan waktu tu kau ni Imran dia baru masuk UM waktu tu. Saya ingat lagi saya pergi sana jumpa dia lah.